Oh, kena. Kena yang ni. Eh? Jenggo ni. Lucu. Salah, let's roll. Semalang sikit. Let's roll. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada saudara-saudari bro serta sis yang budiman. Kali ni mancing udang. Kali ni kita mancing dekat mana? Cik Madi? Belukar Durian. Perjalanan daripada tempat aku tu nak ke sini ambil masa dalam 1 jam lebih, Cik Madi ya. Strike ke? InsyaAllah. InsyaAllah. Cik Madi. Rezeki. Dirasa-rasa. Sambung tadi, perjalanan daripada tempat aku ke sini mengambil masa dalam sejam lah. And then kau sewa boat daripada Tok Janggut. Ini adalah first time aku mancing udang. Aku tak malu nak mengaku. Ada saudara-saudara yang sedang menonton tu. Jadi jom layan video ni dulu. Wih. Ya tak ni? Keperasaan ni? Oh, kena. Kena yang ni besar ni. Yang ni besar ni. Sangkut lah. Sangkut. Pegang lah tu. Wah, ada ni. Dia jangan capai apa-apa kat bawah kan. Tahan apa. Padu ni. Udang ni. Oh, jenggo lagi. Padu mantap. Padu mantap. Terbaik. Cik Madi berbisa lah Ni tak ingat. Ikan ni rasa jenggo ni. Jenggo. Tak melawan ni. Oh. Tersangkut. Alhamdulillah. Udang yang budiman. Kat situ. Okay. Jangan malu, jangan segan. Makan. Oi, saudara. Pamai. Okey. Ikan tak pakai macam tu. Baik. Oh. Dia terus sujud. Dia tadi. Oh. Ada. Betul. Kan. Lama lagi ke? Oi, udah. Okey. Bau ni cikgu ni salah ajar cikgu. Daripada pagi tadi. Salah je. Aduh, tak apa, lepas ni saya dengar cikgu punya yang salah. Ada lah Cik Madi. Udang buat. Udang. Oh, mantap. Dapat dia ni. Yes. Kena selalu. Pot baru. Alamak, gelama lah. Ada gelama ni maksudnya air. Masin-masin. Air masin ni. Air terlalu masin, so tak apa. Udang ada. Jadi ni. Selamat boleh off pula. Ikan ni. Jenggo ni. Ya tak? Slow. Ikan ni rasa ni. Alah tu. Kalau jenggo tu. Oh lama. Tu dia. Alhamdulillah. Udang yang budiman. Lama tau tunggu. Udang 2026
Saudara boy, inilah dia. Kenapa aku gerak pukul 4 pagi? Sebabkan ni lah nikmatnya. Oh, mantap tu dia. Udang ke buat? Ni udang tu. Udang rasa. Merah mata. Terbaik je Madi. Tu. Oh. Kena. Kena tu. Alamak. Yeah. Alhamdulillah. Oh, tu dia. Ahem. 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 Biasalah bakar-bakar member luar kat sana. Dirasa-rasa. Okey. Alhamdulillah. Masih diberi nikmat. Walaupun dah petang, tapi masih dapat kutip asin. Alhamdulillah. Dirasa-rasa. Rasa dah kena ni. Dirasa-rasa. Yes, bosku. Alhamdulillah. Itulah dia belayan. Belayan seorang jenggo. Wah. Pengalaman yang indah lah pada hari ni. Alhamdulillah. Jenggo yang budiman. Oh ni kali hijau pula. Nampak? Dirasa-rasa. Nampak kena juga Madi. Aduh Madi. Oh, dia lawan sedap Madi petang-petang ni. Ada sepet tak? Ada sepet tak? Color pink. Ya Allah, misai dia. Tok janggut, tok janggut. Silver. Ha? Lihat. Silver. Function lah silver ni. Function babe, silver ni. Silver ni banyak buat naik. Tu bunyi kentut, bukan bunyi horn. Itu. Yeah? Itu bunyi kentut. Aku tak tambah-tambah, tu original. Saudara-saudara dapat mendengar tau. Ditunggu-tunggu. Okay, kita dasar-rasa dulu. Kita manja-manja. Oh, ada dah. Kena dah. Ya Allah, gitu je. Tak perlu sentak-sentak. Sorry guys, tangan aku kotor sikit. Maklumlah main dengan ruat ni. Kan? Oh, dia bawa package lah bro. Dia bawa package. Macam tak ada. Oh, ada. Dia bawa package sekali lah dengan selendang lah. Alamak. Udang galah urin. Cek baby. Cik Madi. Oi, kenapa tu dia macam tu? Oh, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dia macam ketuk babe. Wah, sebelah pula. Ini jenggo ni mas bro. Saudara-saudara. Oh, dia lawan saudara yang budiman. Ya Allah, Alhamdulillah. Dia punya ketuk macam dia cakap Assalamualaikum. Alamak, awak ni saya bagikan nama awak Roy. Udang. Dia punya. Ha? Siapa? Tak, tapi umpan habis. Walaupun dia sangkut. Umpan habis. Apa? Rasak lah tu. Umpan habis. Pelik juga. Tanya umpan tak habis. Ada kan Siko? Awak nampak tau?
Dia bagi pikis. Apa ni? Alah hai. Alah hai, kau tengok betapa comelnya lah hai. Lepas tu berbelit dah tu. Itulah pasal. Aku buat umpan nanti tau. Jadi itulah video tadi. Video memancing di Beluka Durian. Dia ada banyak tempat-tempat memancing udang yang aku tahulah. Ada Batu 18, Mawai, Cik Madi Banyak lagi lah. Aku berkesempatan dijemput oleh Cik Madi ni. Cubalah kan, kita pemancing, kita cubalah benda-benda yang lain daripada yang lain kan. So memang seronok rupanya. Aku rasa aku dah macam jatuh hati nak mancing udang ni. So nanti next aku akan buat setup udang lah. Nak kena set up satu untuk udang. So bila-bila kalau cuaca buruk, bad weather ni, angin kuat ni, so memang takkan ke laut, takkan ke mana. Boleh lah kita try mancing udang kan. Itulah video tadi yang macam spek biru dan spek oren bro. Terima kasih tau sudi menonton. Terharu. Mana yang kenal aku, Cik Madi ni kenal aku kan. Kalau bab melelehkan air mata tu senang untuk aku. Jadi bye, jumpa di video akan datang. Cik Madi bye-bye lah sikit. Selamat mencuba. Selamat mencuba.